Cuma dia punya kecil, dia punya bahagian body dia kecil, berbeza sekali dengan Mitsubishi VR4. Memang kecil dia punya body dia. Kalau kita tengok dekat bahagian belakang, okay, jom kita pusing-pusing dekat bahagian belakang. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alright guys, so untuk video kali ini agak berbeza sikit sebab kita ada dekat luar. So sekarang ni saya nak review dekat korang semua kereta yang agak unik dan rare. Boleh dikatakan agak rare sedikit. Sebabnya jarang sangat kita boleh tengok kereta ni dekat Malaysia. Sebab kereta ni kebanyakannya akan ada dekat Vietnam ataupun Indonesia. So apa dia kereta yang saya akan tunjukkan kali ini? Jom kita tengok. Alright guys, so ini adalah kereta yang saya akan tunjukkan kepada korang semua, iaitu Mitsubishi Lancer Mirage Sedan. Biasa kalau dekat Malaysia ni kita ada Mitsubishi Lancer Mirage hatchback. So sekarang ni kita ada Mitsubishi Lancer Mirage Sedan. Sedan, cuba korang tengok dia punya bentuk body dekat belakang ni. Kat sini. Biasa kalau sini so, dia punya pintu ni kalau seakan-akan lebih kurang, kalau saya rasa lembah lebih kurang cerek, cerek aura. Alright, so ini adalah kereta dia. Okay, so untuk kereta ni bukanlah, kalau nak dikatakan rare tu agak rare juga, tapi kalau nak katakan player ramai, memang tak ada player sangat pun untuk kereta ni sebab dia tak masuk Malaysia kereta ni. Untuk unit ni pun kalau masuk Malaysia mungkin masuk dengan unit Recon. Okay, so sebenarnya mula-mula saya tengok kereta ni adalah kereta kawan saya, dia baru ambil. So sebenarnya mula-mula saya tengok kereta ni lebih kurang Mitsubishi VR4. Mitsubishi VR4 untuk kereta ni tahun 90. Mitsubishi VR4 pun tahun 90 juga dikeluarkan. Okay guys. Alright. Okay, cuba kita tengok dia punya body, dia punya look body dia tu. Dia punya kecil, dia punya bahagian body dia kecil, berbeza sekali dengan Mitsubishi VR4. Memang kecil dia punya body dia. Kalau kita tengok dekat bahagian belakang, okay, jom kita pusing-pusing dekat bahagian belakang. Alright, so ini cuba korang tengok dia punya body. Dia punya body akan dengan Mitsubishi VR4, tapi tak, dia punya body agak kecil sedikit. Tak silap saya dalam 2 inci. Kecil dia tu 2 inci. So untuk lampu brake dia ada dekat sini, dia ada dekat bumper, 2 kiri dan kanan. Lampu brake, emblem Lancer Mirage. Okey. Apa yang paling rare sekali dekat kereta ni adalah cermin. Kalau korang boleh nampak dia punya cermin dia. Agak berbeza sedikit. Okey guys, so jom kita masuk dekat bahagian dalam. Kereta ni memang tak boleh nak start lah sebab kawan saya dia tak tinggal kunci. Okey. Alright. Ini adalah ruang dashboard dia. Cumanya member saya ni dia dah tukar dia punya pindah metal. Pindah metal ni kalau tak silap saya daripada Toyota. Kalau silap saya Toyota, dia apa ni, dia digital. Zaman ni pun dah ada pindah Toyota EE92 kata silap saya, yang Recon punya. Digital ni memang dia digital. Kita tak ada suruh untuk start, cuma boleh buka lah kereta ni. Dia punya door trim dia, cuba kalau boleh nampak, memang design untuk 90-an. Sama seperti juga Mitsubishi Galant. Galant VR4 sama je. Dia punya lebih kurang dengan Mitsubishi Galant VR4. Dashboard dia pun lebih kurang juga dengan Mitsubishi Galant VR4. Kalau korang boleh nampak kat sini, 5 gear. Cuma kapek member saya dah tukar di situ punya integral kapek. Ini pun agak rare juga ni, kapek ni. Alright guys, kat sini dia ada compartment untuk laci. Boleh lah nak letak shilling ke apa.
So jom kita tengok bahagian bonet. Enjin 1.5 injection. Kalau tak silap saya, enjin ni enjin daripada Wira UK Spec. Kalau dekat Malaysia kita Wira UK Spec yang menggunakan enjin ni. Sama je dengan Wira biasa, tapi dia versi MMC. So untuk enjin ni member saya dah tukar dia punya distributor boleh pakai je yang Wira biasa kat sini kat Malaysia. Enjin 1.5. Enjin 1.5. So ini adalah nombor chassis dia. Nombor chassis dia C61A nombor chassis dia. Wira. Alright guys. Okay guys, so satu lagi saya nak tunjukkan dekat korang semua adalah ring yang dia pakai. Siapa tahu harga ring ni sekarang, cuba korang komen dekat bawah. Iaitu ring original Watanabe, atau kita panggil ring batang pisang. Kalau dulu orang panggil ring batang pisang, ring Watanabe. Cuba korang komen dekat bawah berapa harga ring ni. Ring ni bersaiz 17 inci. So untuk tayar yang dia pakai 205 45 17 inci. Memang nice. Kalau siapa yang tahu harga ring ni, memang orang-orang lama dia akan kenal ring ni dengan harga sedemikian. Tidak murah tuan-tuan. Projek untuk kawan saya seterusnya, untuk dia buat untuk kereta ni, dia akan tukar disc brake belakang je. Dia akan tukar disc brake belakang. Cadangan dia untuk masuk disc brake Satria GTI macam itulah 1.8. Itu saja untuk projek dia. Kereta ni dia ambil dengan harga, kalau tak silap saya, bawah daripada RM10,000. Bawah daripada RM10,000 guys. Memang nice. Ring ni mungkin kalau kena dengan warna ni, kalau saya lah, cadangan saya mungkin sesuai dengan ring warna gold. Dia punya warna hitam ni kita goldkan dia. Itu cadangan saya dah cakap dengan dia suruh warna hitam. Tapi tak tahu macam mana. Kita tengok dulu. Bila kereta ni dah siap, nanti saya akan review balik. Okay guys. So itu adalah sedikit sebanyak review saya untuk kali ini mengenai kereta Lancer Mirage sedan ni. Jadinya jika korang nak tahu apa-apa yang menarik mengenai kereta ni lagi, cuba korang komen dekat bawah. Jadinya jika korang nak tahu projek apa untuk seterusnya mengenai kereta ni, korang kena subscribe channel ni dan stay dengan video-video saya yang seterusnya. Alright guys, Assalamualaikum.